Okey, jom kita mulakan. Hari ini kita nak bongkar satu kisah tentang salah satu makhluk yang paling terkenal dan mungkin paling digeruni kat rantau kita ni. Hantu raya. Persoalannya, adakah ini cuma cerita dongeng mak ayah kita dulu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari segi budaya dan juga agama? Jom, kita selami sama-sama. Jadi, soalan besar yang mencetuskan semua ni, yang jadi tajuk utama perbincangan ni sebenarnya mudah je. Bolehkah manusia ni berkawan dengan jin? Soalan inilah yang akan jadi kompas kita, panduan kita sepanjang kita rungkai legenda hantu raya ni. Tapi sebelum kita terus masuk cerita hantu raya tu, kita kena faham dulu the big picture kan? Konteks dia. Kepercayaan pada perkara-perkara gaib ni sebenarnya bukan benda asing pun. Boleh kata ia dah jadi sebahagian daripada asas budaya Melayu kita dan juga dalam ajaran Islam. Dalam surah Al-Baqarah pun ada sebut kan, beriman kepada yang gaib tu salah satu ciri orang yang bertakwa. Dan daripada kepercayaan umum ni lah, lahirnya macam-macam cerita tentang makhluk halus. Tapi hari ni, kita nak fokus pada satu je. Satu entiti yang, sebut nama dia pun dah boleh buat orang rasa seram sejuk. Siapa lagi kalau bukan? Hantu raya. Okey, jom kita bedah siasat nama dia dulu. Hantu, kita fahamlah kan, maksudnya roh atau makhluk halus. Raya pula, maksudnya besar atau agung. Jadi kalau kita gabungkan, hantu raya ni secara literalnya bermaksud roh yang agung atau roh yang besar. Ikut cerita orang dulu-dulu, ia ni macam sejenis jin peliharaan. Tapi bukan jin biasa-biasa. Ni yang power punya dan sangat taat pada tuan dia. Jadi, rupanya macam mana? Cuba bayangkan sekejap. Dia digambarkan macam mawas gergasi atau Bigfoot dengan ketinggian dekat 2 meter. Satu badan dia penuh dengan bulu hitam, lebat dan panjang. Matanya pula merah menyala, tajam. Lepas tu, ada pula taring panjang. Bayangkan benda ni ada depan mata. Memang seram kan? Hubungan antara hantu raya dengan tuan dia ni, dia bukan percuma tau. Dia macam satu deal, satu perjanjian, ada give and take. Ganjarannya memang hebat, tapi tanggungjawab yang kena pikul tu pun sama beratnya. Okey, perjanjian ni ada 2 belah. Belah pertama, kelebihan dia. Ganjaran dia memang lumayan. Bayangkan hantu raya ni boleh buat kerja berat yang sama dengan 4 atau 5 orang. Zaman dulu ini satu kelebihan yang sangat besar. Dia juga boleh jadi bodyguard, jaga rumah, jaga harta, malah boleh serang musuh tuan dia. Tapi, ada tapinya. Harga yang kena bayar tu seumur hidup. Tuan dia kena sediakan makanan macam ayam panggang, pulut kuling dan yang paling berat sekali, benda ni kena diwariskan, jadi saka turun-temurun. Sekarang jom kita tengok sisi gelap dia pula. Sebab di sebalik semua kuasa dan kelebihan ni, ada akibat yang sangat-sangat menakutkan. Harga yang kena bayar tu, percayalah, jauh lebih mahal daripada yang kita sangka. Ini mungkin part yang paling seram sekali. Hantu raya ni, dia boleh menyamar jadi tuan dia, sebiji. Rupa sama, suara pun sama. Boleh bayangkan tak apa jadi? Kekeliruan, fitnah, dia boleh tipu jiran, kawan-kawan. Dan yang paling teruk, dia boleh tipu isteri atau suami tuan dia sendiri. Ini satu ketakutan yang mendalam dalam masyarakat kita kan? Takut kepercayaan dalam keluarga hancur. Dan penderitaan tu tak berhenti kat situ je. Ia berterusan sampai ke hujung nyawa. Dikatakan, bila tuan dia dah nazak tengah sakaratul maut, roh dia tak akan boleh keluar dari badan selagi hantu raya tu tak dapat tuan yang baru. Jadi, seksanya masa nak meninggal tu tak terkata. Dan kalau tak ada seorang pun yang nak waris benda tu, nasib tuan dia jadi lagi geri. Jasad dia akan mati, sejuk, kaku dan mula mereput. Tapi, otaknya, fikirannya masih sedar. Dia terperangkap dalam jasad sendiri yang tengah membusuk. Dikenali sebagai bangkai bernyawa. Cuba fikirkan betapa dahsyatnya nasib macam tu. Okey, lepas kita dah dengar semua cerita seram ni, jom kita tengok pula dari sudut pandang agama. Apa sebenarnya pendirian Islam tentang amalan membela atau berkawan dengan jin ni? Jawapannya sebenarnya sangat jelas dan sangat tegas. Menurut Ustaz Azhar Idrus, majoriti ulama' mengharamkan kita berkawan dengan jin. Kenapa? Sebab satu sifat utama jin ni, diorang sangat suka berbohong. Cuba kita fikir logik sikit. Manusia yang kita nampak depan mata pun selalu menipu kan? Apatah lagi makhluk gaib yang datang tawarkan kuasa macam-macam. Janji manis dia tu tak boleh pakai.
Prinsip di sebalik larangan ni pun sangat penting untuk kita faham. Dalam Islam, ada konsep nama dia Sad Az-Zari. Secara mudahnya, ia bermaksud menutup pintu. Maksudnya apa? Maksudnya, lebih baik kita tutup terus pintu kepada apa-apa yang was-was atau meragukan sebelum pintu tu terbuka luas dan bawa kita kepada kerosakan yang lebih besar, macam syirik. Ia macam satu langkah prevention is better than cure untuk jaga akidah kita. Malah, Majlis Fatwa Kebangsaan kita pun dah gariskan hukumnya dengan sangat-sangat jelas. Pertama, bersahabat dengan jin untuk benda-benda yang haram. Hukumnya haram. Kedua, minta tolong jin dalam perubatan sampai boleh jatuh syirik. Pun haram. Ketiga, minta tolong jin sebab nak jadi hebat, nak dapat kuasa. Itu pun haram. Dan yang terakhir, dah tentulah, guna jin untuk sihir atau tilik nasib, terang-terang haram. Jadi keputusannya memang muktamad. Tak ada grey area. Jadi, apa kesimpulan kita? Apa sebenarnya status legenda hantu raya ni pada zaman sekarang? Jelas sekali, ia dah tak dilihat sebagai satu amalan, tapi ia lebih kepada macam satu artifak budaya, satu warisan cerita yang ada banyak pengajaran untuk kita. Inilah intipati dia sebenarnya. Legenda hantu raya ni bukan setakat cerita seram untuk takut-takutkan budak. Ia sebenarnya satu kisah teladan yang sangat powerful. Satu amaran keras tentang bahaya bila kita cuba cari jalan pintas, cari kuasa dari sumber yang salah. Dari cerita inilah, kita boleh nampak apa yang nenek moyang kita hargai dan apa yang mereka paling takuti. Ini membawa kita ke soalan terakhir untuk anda fikirkan sendiri. Dalam dunia serba moden sekarang ni kan, sejauh mana agaknya cerita-cerita rakyat macam ni masih lagi ada kesan, masih membentuk cara kita pandang alam gaib? Satu soalan yang menarik kan? Terima kasih sebab sudi dengar kupasan kali ni.